Kalau dalam part 1 dan 2, aku banyak kupas pasal Lunarian yang turun dari bulan menjadi paralel dengan Anunnaki dan Prometheus dalam mitologi, di mana Lunarian telah mendominasi era di dunia pertama sehingga mencetuskan planet biru ke era penciptaan sampailah akhirnya lingkup dunia pertama tu kena reset akibat kesan peperangan. Nah, tanpa disangka seolah takdir memainkan peranan sesuai dengan konsep One Piece dengan istilah Destiny of the Age. Dunia kedua juga menariknya bermula dengan cara yang hampir sama, di mana entiti yang sangat mirip dengan Lunarian itu sendiri. Bahkan aku pernah teorikan bahawa mereka berasal dari jalur keturunan yang sama dalam part 1 telah turun juga dari bulan ke planet biru. Nenek moyang kepada suku Birka, Shandia dan Skypia itu sendiri, iaitu Lunarian yang juga digelar sebagai dewa. Yap, kita akan memulakan era yang seterusnya yang aku istilahkan sebagai era pari-pari. Era di mana turunnya 3 suku pari-pari dari bulan yang akan Hold up, wait a minute. sekali lagi membawa planet biru ke kemuncaknya, dan juga macam yang kita tahu jugalah, eventually sekali lagi membawa planet biru juga kepada kemusnahannya. Nah, turunnya penduduk bulan ke bumi pada masa lampau yang telah mengubah planet biru, actually kalau korang perasan dah diforeshadowkan Oda dari sejak Skypia Arc. Imbas kembali di Apayat yang dahulunya Pulau Jaya tempat tinggal Shandia, terdapat sebuah poneglyph di tanah Shandora yang menariknya hanya satu-satunya poneglyph di sepanjang siri One Piece yang dibacakan teksnya secara direct, ayat demi ayat. Tak seperti poneglyph-poneglyph lain yang Robin tidak pernah baca kandungannya secara literal, melainkan hanya menyampaikan isi-isi penting dalam poneglyph tersebut seperti keberadaan Pluton dan Poseidon serta janji Joy Boy. Nah, poneglyph tersebut menyampaikan teks yang berbunyi, simpan kebenaran dalam hati dan tutup mulut. Kami yang menggerakkan sejarah dengan gemaan lonceng emas. Sepanjang arc Skypia, ayat tersebut bukan sahaja dituliskan di poneglyph, malah ia juga dituliskan di sekitar kota emas Shandora dan diwariskan kepada cucu cicit suku Shandia seolah mempunyai maksud yang begitu signifikan, bukan sahaja dalam kepercayaan Shandia yang mempercayai bahawa lonceng emas akan bergema semula menandakan kebebasan mereka. Bahkan aku percaya ayat tersebut actually mempunyai signifikan dalam timeline dunia One Piece sendiri, kerana mereka sendiri mengakui bahawa mereka lah yang telah menggerakkan sejarah. Okey, kita akan bahas lebih dalam pasal ni nanti, but sebelum tu kita kena sambung dulu teori Clan D pada part yang keempat yang lepas dan belum lagi dihabiskan. Okey, kita dah bincang tentang asal-usul Clan D, kita dah bincang tentang apa kesalahan Clan D, kita dah bincang pasal anomali Clan D, tapi ada satu lagi yang kita belum habis bincang, and that is bagaimana tercetusnya perubahan hamba-hamba dari dunia pertama tadi kepada anomali yang aku katakan, atau dengan kata lain bagaimana bermulanya gelaran D itu sendiri. Nah, aku rasa Oda dah bagi kita clue pasal ni, dan clue tersebut resides dekat rangkap keempat dan kelima teks Harley dunia kedua. Those of the Half Moon Dream and Those of the Moon Dream. Nah, kalau terma Clan D merujuk kepada bentuk D yang sama dengan bulan separa, mereka dari bulan dirangkap seterusnya pula merujuk kepada suku-suku yang kita tahu berasal dari bulan yang turun ke bumi pada dunia kedua. Bukan Lunarian, sebab Lunarian dah turun lebih awal sejak dunia pertama. Beda zaman, Jok. Tapi 3 suku pari-pari yang kita kenal sebagai Birka, Shandia dan Skypia. Apa yang menariknya, kenapa rangkap tersebut digandingkan seolah menyembunyikan sesuatu antara mereka dari separa bulan dan mereka dari bulan. Bermakna klan-klan ni, Clan D dan suku pari-pari kemungkinan mempunyai kolerasi antara satu sama lain, dan aku percaya di antara mereka, terutama sekali Birka, adalah suku yang bertanggungjawab mencipta Clan D. Jauh sebelum turun ke planet biru, melalui cover story Enel, kita dah sedia maklum bahawa tamadun di bulan yang digelar sebagai tamadun Birka sudah pun maju. Dalam mural di bulan, kita ditunjukkan bahawa mereka telah berjaya mencipta automata, android yang mampu dihidupkan semula setelah ribuan tahun ditinggalkan dengan hanya menggunakan tenaga elektrik dari Enel, dan mereka juga mempunyai emosi seperti manusia lainnya.
Dalam mural yang sama, Birkan juga telah mencipta seolah matahari buatan. Namun begitu, oleh kerana mereka ni ketandusan sumber, mereka terpaksa turun ke planet biru sehingga akhirnya diorang end up terus tinggal dekat sana dan meninggalkan bulan Birka sampailah ni. Nah, aku percaya waktu turunnya mereka ke planet biru ni lah adalah waktu di mana suku-suku dari bulan ni come in contact dengan Clan D. Dan perkara ini actually dah dinukilkan melalui mural di Elbaf dengan gambaran seseorang bersayap yang terbang dekat dengan Noah. Pada part lepas, aku katakan Noah menempatkan keluarga asal Clan D yang berjaya menyelamatkan diri mereka dan hidupan dari dunia pertama. So at some point, Clan D dan suku Pari-Pari telah bertemu. Bukan itu saja, kalau dilihat dengan lebih teliti, sayap yang dimiliki individu dalam mural tersebut sangat similar dengan sayap suku Birka yang jauh lebih besar dari Shandia dan Skypia. Disebabkan tu, aku syak Birka ni lah yang berkait langsung dengan Clan D. Talk about Birka. Korang perasan tak, out of 3 suku Pari-Pari, suku Birka ni terlihat lebih special dan kontras daripada suku-suku kembarnya, Shandia dan Skypia, yang mana dua suku ni dilihat seolah-olah berada di kasta yang lebih rendah dari suku Birka. Emotional damage. Physically, Birka mempunyai sayap yang jauh lebih besar dari kedua lainnya. Sebaliknya, Shandia dan Skypia hampir mempunyai bentuk sayap kecil yang sama. Birka mempunyai kemahiran sains dan teknologi berbanding dua lainnya, di mana so far kita diperkenalkan kepada karakter-karakter yang datang dari Birka mostly mempunyai kemahiran mencipta sesuatu yang almost impossible. Enel mampu membina Arc Maxim yang hanya mampu diaktifkan dengan kuasa Devil Fruit-nya. Bukan setakat mampu, dia sendiri tahu selok-belok Arc Maxim macam Arc Maxim tu tempat dia selalu buat grab. Betul lah tu. Malah dia membaikinya semula apabila Sanji cuba sabotaj kapal tersebut. Dan kita diperkenalkan dengan Haredas dan kawan-kawannya yang mencipta Pulau Langit Bergerak Weatheria, di mana banyak teknologi cuaca seperti weather ball yang mampu mengawal cuaca telah dihasilkan di sana. Birka juga mempunyai pengetahuan mengenai asal-usul suku mereka dari bulan yang menjadi motivasi Enel untuk pergi ke sana. Hek tamadun dekat bulan tu sendiri diberi nama sebagai Birka. Sebaliknya, hal-hal tadi tidak begitu didedahkan kepada dua suku lainnya. Nah, disebabkan ni, aku percaya Birka adalah kunci untuk mempelajari sejarah dunia One Piece, dan ahli Worst Generation terakhir yang berketurunan Birka, Uroch, adalah kandidat paling utama setakat ni untuk membawa kita ke arah tersebut. Kalau anomali lainnya seperti Devil Fruit perlu dimakan untuk mendapatkan sumpahan dan Yoto perlu digunakan, aku percaya D juga mempunyai metod penggunaannya. Nah, metodnya tidak lain dan tidak bukan adalah berkaitan dengan nama teori ini sendiri, iaitu melalui DNA. What if at some point atas sesuatu sebab DNA Clan D telah dimodifikasi oleh Birka dengan tujuan untuk mewariskan tekad dan ciri-ciri fizikal mereka ke generasi masa hadapan? Kalau dalam dunia kita, terma untuk prosedur ni kita gelarkan sebagai genetic engineering atau genetic modification, atau dalam bahasa Melayunya kejuruteraan genetik atau pengubahsuaian genetik. Ia adalah suatu prosedur di mana DNA sesuatu organisma telah diubah menggunakan teknologi. Okey, kita masuk sains sikit. Mana yang ngantuk tu, ready to grab your coffee. Kopi terus kalau melek sampai 7 hari, 8 hari, 10 hari udah biasa, nggak pernah tidur. Untuk yang belum tahu, DNA atau nama panjangnya deoksiribonucleic acid adalah komponen asas setiap hidupan. Tak kiralah kau ni manusia, koin atau pokok durian dekat rauk. Setiap benda hidup dekat muka bumi ni terdiri daripada DNA yang berfungsi sebagai kod atau manual cara penggunaan untuk membina tubuh kita. Cara bagaimana badan kita berfungsi, pembesaran, pembiakan, kesihatan, semualah. Segalanya telah dikodkan dalam DNA kita. Dan setiap individu juga mempunyai set DNA yang berbeza. Nah, ciri spesifik DNA ni adalah iris hereditary. Bermakna ia diwariskan
dari induk ke anaknya. Separuh DNA dari ibu dan separuh lagi dari bapa. So oleh kerana itu, ciri-ciri ini macam aku cakap tadi, seperti kesihatan, fizikal, malah IQ dari ibu bapa kita akan diwariskan kepada kita. Sebab tu bila parent kau contohnya ada penyakit jantung, kau pun ada kemungkinan terdedah kepada penyakit yang sama. Atau bila parent kau tinggi, kau pun ada kemungkinan besar menjadi tinggi. Kita juga boleh jejak asal usul nenek moyang kita hanya dengan mengkaji DNA kita, kerana DNA mereka yang diwariskan kepada keturunan mereka masih berada dalam sel kita walaupun hanya tinggal kurang dari 1% sekalipun. Nah, ciri inilah yang aku cuba maksudkan dalam teori wheel of DNA ni. What if modifikasi DNA yang dilakukan oleh Clan D pada waktu dahulu bertujuan untuk mengekalkan 100% DNA mereka yang sepatutnya mustahil berlaku kepada keturunan mereka. Bermakna hampir segala ciri yang mereka ada pada waktu pengebuahsuaian tersebut akan lahir semula pada cucu cicit mereka, termasuklah tekad dari mereka. Konsep yang sama juga berlaku tapi melalui suku yang lain, iaitu suku Fishman. Dalam Art Fishman, Frankie yang pelik menyoal adik kepada Tom atas alasan kenapa Tom seorang fishman, iaitu manusia ikan berkaki, dan spesies ikan yang lain sama sekali, tetapi Dan adiknya pula seorang merman, iaitu manusia ikan yang mempunyai ekor ikan, dan mereka sangat tidak mempunyai kemiripan. Dan menjawab hal tersebut tidak pelik dalam kalangan fishman dan merman dengan memberikan contoh jika keturunan yang dilahirkan berbeza dari ibu bapanya, seperti mermaid sotong melahirkan merman jerung, itu adalah kerana di suatu masa dalam jalur keturunan mereka terdapatnya merman jerung, membuktikan DNA-nya masih diwariskan ke keturunannya walaupun disuppress. Dan kalau diingat semula, dunia kedua juga adalah dunia di mana Joy Boy itu sangat rapat dengan Puteri Duyung yang juga merupakan seorang fishman. Nah, what if idea Clan D untuk direinkarnasi ke masa depan ni diinspirasi dan di reverse engineer dari ciri-ciri fishman tadi? Modifikasi DNA adalah prosedur yang bertujuan menghasilkan desired breed of something atau baka yang diingini mengikut kemahuan tertentu. Nah, sepanjang kewujudan spesies manusia, banyak spesies haiwan dan tumbuhan actually telah dimodifikasi oleh manusia sejak puluhan ribu tahun dahulu dengan cara yang cukup simple, iaitu pembiakan silang dan pembiakan terpilih dari induk untuk menghasilkan benih yang lebih subur, jangka hayat lebih lama, kebal terhadap sesetengah penyakit dan racun. Senang cakap, memberikan faedah untuk kehidupan harian manusia lah. Alhasil, muncullah tanaman dan haiwan ternakan yang digelar sebagai GMO, singkatan bagi Genetically Modified Organism, yang bermaksud organisma yang telah diubah suai genetiknya, yang percaya atau tidak bersepah kat serata dunia sekarang ni yang kita makan sehari-hari. Okey, cukup sampai sini. Satgi kau tertidur pula. Jo, bangun Jo. Nah, balik kepada teori wheel of DNA, berdasarkan penerangan aku tadi, kebanyakan karakter dari Clan D surprisingly mempunyai ciri yang kita boleh relate dengan organisma yang telah dimodifikasi DNA-nya. Mereka lebih kebal terhadap kecederaan fizikal, mereka lebih kuat secara fizikal dan mental. Walaupun ada dari mereka yang diserang penyakit fatal seperti Law dan Roger, anehnya kedua-duanya tidak mati kerana penyakit tersebut. Penyembuhan tubuh mereka lebih pantas, seperti Luffy yang dapat menumbuhkan semula giginya dengan hanya meminum susu, walaupun itu kemungkinan hasil dari buah devil fruitnya. Rouge dapat mengandungkan Ace selama 20 bulan. Blackbeard mampu makan 2 devil fruit sekaligus. Even kebanyakan dari mereka mempunyai haki secara alami. Mereka seumpama the beta version atau beta update kepada manusia normal. Disebabkan tu, kalau korang perasan, sepanjang siri One Piece, tema lineage atau keturunan adalah salah satu elemen yang sangat dititik berat Oda. Keturunan Celestial Dragon dapat privilege, keturunan D diincar, keturunan Roger diburu, keturunan Fishman di-alienated. Blackbeard juga dianggap special kerana keturunannya yang akan kita bahas di part lain. Wait, what if world government juga cuba melakukan hal yang sama dengan menjadikan Gini sebagai bahan eksperimen? Walaupun hasilnya Gini dapat melahirkan anak yang begitu mirip dengannya, sama seperti kelebihan Candy, namun eksperimen tersebut tetap
tahap gagal kerana kedua-dua Ginny dan Bonnie telah dijangkiti penyakit yang fatal, Sapphire Scale. Nah, kesimpulannya, aku percaya at some point atas alasan tertentu yang akan aku bahas once kita officially masuk ke dunia kedua, jin atau DNA Clan D telah diubah suai oleh suku Birka, membuatkan mereka mampu macam apa yang kita bahas sebelum ni, mewariskan tekad dan ciri-ciri fizikal mereka ke generasi masa hadapan seolah direinkarnasi sehingga menjadikan mereka anomali kepada alam semula jadi. Disebabkan proses yang dilakukan dengan kerjasama Birka ni, Clan D mendapat gelaran sebagai mereka dari bulan separa kerana mereka telah dimodifikasi oleh mereka yang datang dari bulan. Atau mungkin juga untuk idea yang lebih fun, D adalah singkatan bagi nama bahan yang diaplikasikan ke dalam individu Clan D. Tapi disebabkan nama saintifiknya yang terlalu panjang, they just call it D, which makes sense kalau orang tersebut adalah baka seperti Luffy. Tapi adakah kemungkinan oleh kerana Roger cuba mencapai agenda D ni, dia telah mencari pasangan yang juga merupakan seorang dari Clan D, supaya probability untuk melahirkan anak yang mempunyai genetik D adalah lebih tinggi kerana DNA diwariskan separuh dari ibu dan separuh dari bapa macam aku cakap tadi. Jadi aku percaya mungkin kita dah ada sedikit clue tentang siapa itu ibu kepada Luffy. Bukan Kurokomam. Yap, aku percaya mak kepada Luffy juga adalah seorang D. Tapi cukup sampai di sini. Dah tiba masanya kita masuk ke dunia kedua. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.